CCA ya. 600 CCA. Dan kita tengok bacaan yang sebenar dia adalah, okay, kita set pada 600. Okey. Bacaan yang sebenarnya 906 CCA. Dia jauh lebih tinggi daripada apa yang kita labelkan kat sini. Kita punya anggaran dia lebih daripada 800 CCA lah untuk 30 AH ni. Sebab dia bacaan ni kadang-kadang dia berubah-ubah. Dia bergantung kepada banyak faktor lah. Contohnya daripada segi cuaca, charging dan juga macam mana kita claimkan waktu kita nak check. Okey. Okey, untuk perbandingan yang ketiga, kita dapat tengok dekat sini kita punya untuk bateri Nanex dia menggunakan copper terminal. Sekejap, saya cuba zoom sikit. Okey. Dia menggunakan copper terminal. Okey, copper Manakala untuk bateri lead acid dia menggunakan timah ataupun lead. Dia senang terhakis berbanding dengan copper dan juga current transfer pun akan lebih baik kalau ia menggunakan copper. Okey, untuk perbandingan yang keempat, dari segi waranti dari segi waranti kita datangkan bateri ini 2 ke 3 tahun. Manakala untuk bateri lead acid ni dia punya waranti adalah setahun. Paling kuat pun setahun setengah lah, ataupun kita panggil 18 bulan. Itu depends tengok pada jenis-jenis bateri. Kadang yang jenis EFB mungkin lebih lama dia punya waranti dia. Okay. Untuk kita bagi 2 ke 3 tahun lah, bergantung kepada tengok model kenderaan. Okey. Untuk perbandingan yang kelima adalah dia punya life cycle. Maknanya anggaran bateri ni boleh diguna pakai. Okey, untuk bateri lead acid dia punya anggaran lebih kurang 1 tahun ke 2 tahun ataupun 500 cycle. Untuk bateri jenis sodium ion ni dia punya anggaran penggunaan dia adalah dari 3 ke 5 tahun. Ataupun dari segi cycle adalah 3000 cycle. Dan ini 500 cycle, ini 3000 cycle. Okey. Perbandingan yang seterusnya adalah dari segi voltage. Okey. Untuk bateri ni dia boleh pergi sampai 13.6 volt. Paling tinggi lah kalau dia charge. Manakala untuk bateri sodium ion ni dia boleh pergi sampai ke 15.9 volt. Tapi jangan risau sebab bila bateri ni dah terletak di dalam kenderaan anda, dia akan ikut apa yang alternator anda charging. Kalau dia charge sampai 14.4, maka dia akan charge sampai 14.4 dan kemudian alternator akan berehat sampailah load dia dah sampailah dia punya voltage dah berkurang, baru dia akan charge balik. Manakala kalau bateri ini, lead acid ni, kalau alternator tu charge sampai 14.4, contoh bila dia boleh pergi sampai 13.6 saja, alternator tu akan terus